Assalamualaikum Cik Ismail. Apa khabar Cik Ismail? Sihat Cik Ismail? Alhamdulillah sihat. Cik Ismail berkhidmat di KTM berapa tahun Cik Ismail? Saya dah berkhidmat dalam KTM ni 20 tahun. Itulah rezeki kan, bermula daripada bawah dan hingga menjadi pegawai dan diberi peluang untuk bersama-sama dalam projek landasan berkembang ni dan merasa jaga stesen yang besar macam ni. Cik Ismail boleh ceritakan sikit tempat dia macam mana penumpang nak beli tiket? Sekarang ni kita dah cashless. So pembelian tiket ni kita telah menawarkan dengan menggunakan application Kitstyle. Pembelian secara online. Kita boleh membeli tiket di vending machine. Penumpang boleh membeli tiket di kaunter tiket juga dan bertanya jika ada apa-apa masalah apabila membeli tiket. Maknanya penumpang boleh just download aplikasi tersebut dan beli pembelian terus daripada aplikasi. Betul. Aplikasi itu sungguh mudah. Apabila kita menggunakan aplikasi tersebut, kita boleh memilih train apa yang kita nak tempah. Kita boleh beli ikut pada tarikh yang kita nak, kerusi mana yang kita nak. Kita boleh membuat pilihan. Dan saya tengok sekarang stesen kereta api Kulai ni dah lain lah Cik Ismail. Dahulu kita mempunyai stesen yang lama, mempunyai satu landasan di bawah Kerajaan Persekutuan melalui Kementerian Pengangkutan telah menaik taraf daripada landasan tunggal ke landasan berkembar dan menaik taraf stesen yang dahulu ni kecil sekarang menjadi besar. Apa kemudahan yang disediakan kat sini Cik Ismail? Stesen ini mempunyai 6 platform dan 4 landasan. Kita mempunyai lift dan tangga untuk kemudahan orang awam untuk naik daripada lobi hingga ke platform. Sekarang ni kita mempunyai berbagai servis, antaranya servis ETS, komuter, shuttle selatan. Boleh Cik Ismail ceritakan sikit shuttle selatan tu apa Cik Ismail? Okey, shuttle selatan ni adalah satu train yang menghubungkan antara stesen-stesen, kemudahan daripada stesen Kulai ke Gempar Baru dan tamat di stesen Johor Bahru. Macam mana laluan tu? Okey, sekarang ni kita sistem dalam landasan berkembang ni kita mempunyai 2 landasan. Contoh kalau kata dahulu sistem kita pakai satu landasan. Betul. Jadi lambat train tu untuk bergerak. Jadi pada hari ini kerajaan telah naik tarafkan sistem ni, train boleh dioperasikan dengan lebih cepat dan tepat pada waktu. Lepas ni kalau saya duduk Kulai, kalau saya nak pergi JB boleh lah saya naik kereta api Cik Ismail? Betul. Yang shuttle selatan ni untuk memudahkan rakyat Kulai untuk pergi bekerja di Johor Bahru ataupun meluangkan masa dengan keluarga, mudah. Tak payah dah lagi untuk menggunakan kereta. Betul. Yelah, kita pakai kereta biasa kita bersesak-sesak di atas jalan raya. Jadi apa kata kalau kita gunakan kemudahan yang kerajaan sediakan dengan sekarang ni? Apa tu ETS Ismail? Okey, untuk makluman, projek yang dah siap ini adalah projek landasan berkembar Gemas ke Johor Bahru yang membuat sambungan daripada Gemas hingga ke Johor Bahru telah lengkap. KTMB telah memulakan servis ETS yang memudahkan penumpang menaiki train bermula daripada Johor Bahru boleh terus ke Kuala Lumpur dan seterusnya ke arah utara. Kerajaan telah menyiapkan infrastruktur yang lengkap bermula daripada utara hingga selatan. Perjalanan pun menyeronokkan dengan kelajuan boleh mencapai 140 km per jam.